Okay, let's go. Hai kawan-kawan, saya nak naik kapal terbang. Saya China, tapi Kunming tu dekat Yunnan. China. Dah nak naik flight dah. Sekarang pukul 3.18. Kita punya flight pukul 3.45. Semalam sekarang pukul 8 kita akan sampai Kunming. Okey, jumpa nanti. Bye. Jumpa malam. Sampai dekat Kunming Airport. Ada dinosaur tak? Ada dinosaur. Ni paling famous dekat Kunming Airport. Dinosaur. Sekarang ni kita nak pergi ambil Didi untuk pergi hotel. Right, e-hailing. So kita kena lalu dekat kawasan ni. Ride e-hailing. Betul-betul dekat tepi dinosaur ni je boleh lalu. And then kita turun bawah untuk naik Didi. Okay, yang ni kalau siapa dah sampai dekat Kunming Airport kena turun dekat B3, cari signboard ni. E-hailing. Kena pergi B3 sampai dekat kawasan ride hailing waiting area ni, baru you all Didi. order Didi. Okay, jangan pergi dekat Kutu tau, takut harga dia mahal. Ni kalau kereta dah sampai, dia akan tunjuk lah nombor plate kereta dengan parking dekat lot berapa. So tu ada nombor lot parking. Okay, sekarang kita dalam Didi on the way ke hotel. Wow, tengok dia punya tol. Ya, betul lah. Dia lain macam. Dia macam Ramu. lalu je buat, tak payah tag kat sini. Bangunan. Nak menghayati. Kanan menghayati. Lawa kan bangunan dia. Hebat eh. Korang tengok apa tu? Tengok apa tu? Okay, sekarang misi nak cari makanan halal. Kita nak buat untuk sarapan besok. Masih tak ada. Tak ada section makanan halal.
Dia tulis je kot logo je. Ni. Hanan ni. Nak cari halal, Hanan kena tengok ni. Ini. Qingzhen. Jumpa. Qingzhen. Yang ni mi. 牛肉味，拉面鸡 Okey, 味。 berjaya lah ni cari. Pedas. Cincin. Ni no. Okey, boleh beli. Tu. Okey, cun. Cincin. Sekarang hari kedua pukul 6.30 pagi. Kita nak jalan pergi Kunming punya speed train. Kita tinggal dekat sangat dengan speed train tu. Pilih hotel yang sangat dekat. Kat depan ni hotel yang kita stay. Dan kat situ Kunming punya speed train. So kita memang pilih yang terdekat. Okay, kita nak jalan kaki je lah pergi Kunming speed train. Sejuk ya? Ya. Saya nak pergi naik Kunming train dekat sana. Dekat je dengan hotel. Situ hotel kita tapi kita nak jalan. Jom. Pergi jalan. Dah sampai Kunming Railway Station. Beli apa tu? Beli roti. Lepas tu air yogurt. Okay. Dengan air buah. Ni tak tahulah apa. Pada bahasa Cina. Tapi bila nak translate tu macam susah. Beli je lah kat sini. Siapa nak beli roti, ada kedai makan halal, cari 5A. Sebelah dia ada kedai roti halal. Okey. Ni suasana dekat Kunming Railway Station ya. Pagi-pagi pun dah sibuk kan. Tu kita punya gate 3A kan. Pagi-pagi dia orang dah beratur panjang. Nak tengok bilik kita. Bilik kita betul-betul dekat depan apa? Tempat top ni lah. Lalu orang pergi apa? Pangsi S. Pangsi S Highlight. Highlight. Betul-betul. Yahoo, best lah. Best ke? Ya. Seronok ke? Best. Best. Hari ni kita stay dekat hotel yang betul-betul dekat dengan Pangsi S. Jadi cantik. Daripada hotel pun boleh nampak view Highlight.
Bawang ni tak rasa bawang. Macam mana Rasa bawang macam dia tak rasa bawang? bawang kat Malaysia. Sedap tak? Boleh makan? Sedap. Boleh makan? Tiba-tiba boleh makan sayur pula datang China. Boleh makan sayur? Serius lah, boleh makan sayur? Boleh lah. Sedap. Boleh makan. Semua boleh makan. Jom.那多半都各放旁边，番茄酱放旁边就好。旁边啊，这样子吃啊。没有那个。 Kanan. 然后这个是鸡肉，还有什么？这个是淀粉肠，面粉，面粉里面加了面粉的。我加了面粉的，这个是纯肉的，是可以选要辣的，可以，调料可以自己放。哦，这个是自己放，一个多少钱5块， 5块，要吗？马上辣，比较辣吗？比较辣，对，多辣少辣一点，就是完全辣的。给你香辣，kurang pedas. Okey. Makan. Apa pedas ke? Okay. Dapat hotdog yang halal dekat mana ni, Rizal. Rizal Downtown. Rasa hotdog dia lain. Sedap ke? Boleh lah. Boleh Boleh lah. Maksudnya macam mana tu? Hotdog pulut Thailand lagi sedap. Oh alamak. Lelai pergi sana. Adik awak punya sedap adik. Ke abang? 对，买10送1，24有5个。要不了这么多，要几个都可以。这是不是？是不是？啊。 Order air apa? Air yak miti roast. Kita try. Sedap tak? Dia punya krim sedap. Yang dia punya atas ni. Air dia? Sedap juga. Rasa? Air yak miti. Nak rasa apa? Kalau nak rasa tu.
平时马来西亚的回教都不会说。对，我就说你说的相当好。它相当好吗？哎，对。哎呀， Ni krip makan krip eh. Krip. Aunty ni punya tau. Halal, Qingzhen. Kalau nak datang boleh datang sini. Tapi susah lah nak cari, tak boleh share location. Nasib lah. Kayak mana? 都在吗？在加在里面。哦，加在里面。哎， Sekejap ketak. Panas lagi. 来一个啊， Panas, tak boleh gigit. 我没会练，对的。 Roti roast. 花季手工鲜花饼、新鲜花瓣，都现烤，欢迎试吃免费品尝。石花季手工鲜花饼、新鲜花瓣，欢迎试吃。 Nak pergi mana ni? Kita nak pergi Dali Ancient Town naik bas je. 你们两个 Naik 人 bas 呢？ eh. 是哪个？小孩好，免费吗？哎，小孩抱一下就可以，小孩多少钱？抱起来就不差坐进去。 Jom naik. 我说那个东西叫做要。 Ini free. Ini suruh logo. Okey. Duduk. Kingston juga. Kenyang lah. Oh halal juga ni. Tapi perut dah kekenyangan.